Berarti tangan saya. Tangan dia ditawan untuk kita merasa, betul? Oh, itu sih. Itu saya punya aksi untuk menunjukkan saya ada benda yang grow. Dia janganlah jawab. Dia punya excited dia jawab lah. Ini. Betul tak? Betul tak? Saya tak nak lalu juga. Tapi percayalah dia ada ni. Sebab yang saya nak tunjuk ni ialah yang ini. Ini story is my latest discovery. I've never used this. Suddenly it dawned upon me. Nak jumpa orang ini KL perempuan. Apa nak pergi Malaysia? Baik ada lain. Tanyalah mungkin untuk baik lain. Sekolah menengah sutradara lain baik lain. Sekolah menengah sutradara baik lain. Kesehatan lain baik. Jadi memanfaatkan ke? Kalau simpannya orang rumah bising lah pada orang lain. So anyway, anak pergi cepat. The real part is this. The next one, yang ni ada 2 blade. Yang ni ada 3 blade. Tapi nak baca ni, Max 3 Innovation. The word innovation is used. Tapi apa asal usul? Kalau perhati bapak-bapak Uni Kampung, apa asal usul ni? Macam mana rupanya? Lipat tu yang cukup bahaya, saya tak nak pakai. Yang selamat sikit boleh? Apa dia? Pisau macam mana? Cakap pisau macam mana? Saya nak jadi Zam ala Kazam. Lubang-lubang di tengah. Macam ni kan? Macam ni kan? Di mana maklumat ni? Internet. Cuba baca tengok apa sejarah ni. Bila inspired innovation. Benda senang ini je. Tapi it takes 50 years before they move from that basic to something else. Let me just show you. Apa dia ni? Apa dia? Ini? Trend. Jadi lah. Betul tak? Tapi lepas pisau ni, dia benar letak pisau. Dia buat begini je. Nak tunjuk, kata, you must think. Lepas nak yang ni, lepas pisau di situ, adalah pisau. Apa lagi lepas tu? Think. This is the pisau. Dia letak tengah tu. Tapi susah, leceh. After that, what do you think? Now, untuk asyik. Cuba fikir. Yang ini, you kena letak asing. Oh, tak ada asing? Oh, bagus. Nama apa? Ashraf. Tengok tak? Dah asing ke? Isi apa the mind words? Tujuan dia nak menyenangkan. Nak menyenangkan. Ya tak? So selalu kena fikir apa barang mungkin macam mana nak menyenangkan. Lagi-lagi apa itu yang datang? Yang ni lah. Lagi senang. Tak boleh apa. Kemudian datang yang ni. Kemudian datang yang ni. Apa beza yang ini dengan ini? Double plate, super plate. Lain mana tu? Apa lagi? Warna lain? Janganlah jawab. Lagi. Tapi, I want to show. This is manual. Yang ini? Now you know. Very good. Ini ada button. Bila button?
magician. Ni pet ke lah? Tahu. Kalau bukan boleh. Si campur. That's also innovation. Tapi buat kerja cukup lah. Bawa barang-barang ini boleh tak payah. Ini mahal ni. Ada brand. Oh. Ada brand. Sebab dalam ni ada Brown Buffet. Ada cerita macam mana family dia buat semua. Daripada anak ke cicit. Cerita dia pun inspirasi. Yes. So kalau datang rumah pakcik, kita semak lagi. Betul tak? Apa dia? Tak sama-sama. Dah semak. Apa dia? Dengar, syok. Jangan takut lah. Jangan takut. Dia natural keluar tu. Jangan dengar. Tak salah. Main lah. Betul. Alright. Okay. Give me just, sorry. 1 minute. How many minutes? 1 minute. Ini banyak kita 1 minit. 5 minit. Kau keluar semua ni apa dia? Walau, ini saya buat sendiri. Saya fikir dan saya suruh buat lah. The idea come from me. Agak tak ada apa dalam. Dari. Alright, dari ya. Dan tren. Apa dia? Melayu. Dan tren. Bukan Melayu. Ini cara yang simpan. Tren ni. Apa dia? Baik juga. Simpan dalam. Ni apa ni? All the gadget yang kita boleh simpan. All the memory stick, segala jenis stick, memory. The memory here, transfer here. Kemudian buka pula sini. Allahu Akbar. Ada apa yang ni? Okay. Alright, video. Ni apa ni? Oh, bijak. Tahu tak apa dia? Multimedia lah ni. Ni apa dia? Apa dia? Buruk. Tapi ada nilai dia sebab kita suruh budak simpan duit. So there is more value here. Betul tak? Tahu saya tahu. Tak boleh bagi. So that's fun. That's being creative. Alright. What is this? Telephone. Why do I have this? Somebody gave me. I value this. Nostalgic. Why? Apa yang cepat lah. Time dia orang pergi. Locik kami. Dalam. Banyak cerita lah. Tapi lebih kurang. Nak jawab banyak boleh. Jadi orang punya favourite. Takut dah mula dia sudah stop. Ini kena move.